Seorang lelaki warga Bangladesh dipercayai menyentuh seorang wanita di dalam bas ekspres ketika dalam perjalanan menuju Melaka Sentral. Kejadian diyakam oleh mangsa sendiri dan ramai memuji wanita tersebut kerana mengambil tindakan segera dengan memberitahu petugas di dalam bas tersebut. Bagaimanapun, situasi menjadi lebih tegang apabila bas sampai di destinasi. Wanita itu memberitahu ayahnya apa kejadian yang telah berlaku. Lelaki itu pun tersebut menegur suspek dengan nada yang marah. Walau bagaimanapun itu, ramai yang memuji tindakan driver bas tersebut dengan ambil tindakan tegas dan pantas. Me to come ahead. Huh? I told you many times. We did it many times. It's not the first time, okay? I will tell them that too. Lelaki, bang, itu lelaki nak sentuh saya. Ha? Lelaki sebelah saya sentuh saya. Mana sentuh? Sebelah saya. Bukan Bangla pertama kali, Bangla. Bukan pertama kali, saya banyak kali. Saya cakap tambah sentuh saya, dia cakap okey, tapi saya tidur dah sentuh saya. Pegang kat mana? Ha? Siapa? Tengok lah, hari nanti ada Bangla tu pegang. Mana satu? Sebelah saya tu. Sini ya? 11. 10. Pergi. Tu je. Pergi. Tidur saya kena ikut dia. Kenapa dia pegang dia? Saya pegang dia. Habis dia cakap dia pegang? Saya sudah tidur kan. Dia lagi pegang di sana. Ha? Saya sudah sakit dia sorry. Dia pegang kenapa? Mana dia pegang mah? Saya pegang mai. Boleh. Eh, kawan. Saya nak pukul tadi dia saya pukul dia. Tapi jangan pukul nanti you salah lagi salah. Tapi you lagi salah. Tadi saya nak sepak lagi. Saya sudah dia tidur channel ini. Itu orang dia. Itu orang dia. Sekarang Kata pergi cari ayam lah. Sekarang apa macam? Oh, nak apa? Apa polis lah. Saya kurang macam polis. Betul kita ini orang. Polis. Sayang jangan. Kali itu memang salah. Satu anak perempuan. Dia pergi apa mai? Apa? Dia sentuh saya. Okey, betul-betul. Video tengok, video bukan.